Jangan tukar siaran anda. Ini bukan siaran televisyen, juga bukan siaran radio, tetapi ini adalah siaran langsung dan tidak boleh anda lihat di mana-mana saluran. Saya pukau anda seketika dengan satu kata-kata bujangga. 10 orang pemuda berilmu itu lebih berguna daripada 10.000 orang pemuda yang tidak menggunakan akal. Soekarno membalas, berikan ku 10 orang pemuda, nescaya akan ku gegarkan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, barisan Federal Hakim yang adil lagi arif, tidak pernah tergelincir dari landasan kebenaran. Si penjaga masa yang tidak pernah terleka dengan tugasnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati, seterusnya sidang dewan yang dekat di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu Malaysia, salam salaman. Berdirinya saya di sini pada hari yang berbahagia ini bukan sebab ketiadaan kerusi, bukan juga untuk mencari populariti, jauh sekali untuk mencari calon isteri, tetapi tampilnya saya sebagai kekuatan membawa segunung harapan dengan penuh tawadu untuk menyampaikan sebuah pidato di bawah maudu inovasi dan kreativiti dalam perdagangan, asas kemajuan negara. Sebelum bibir mengatur kata, sebelum hujah meluncur rata, sebelum bidas merungkai fakta, izinkan saya memperhalusi inti dan kata. Secara konseptual dan literal, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat di halaman 580 mendefinisikan inovasi sebagai adat atau sistem yang diperkenalkan. Dari segi bahasa, inovasi digalurkan sebagai penghasilan sesuatu produk yang sedia ada dengan meningkatkan atau menambah baik kualiti dan mutu pengeluaran. Sebagai contoh, kereta menggunakan petrol sebagai bahan bakar untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi sejarah membuktikan dengan penghasilan kereta yang menggunakan tenaga solar untuk bergerak dan menjadikannya sebagai bahan bakar. Manakala kreativiti di halaman 828 digalurkan sebagai kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu. Dari segi bahasa, kreativiti membawa maksud penghasilan sesuatu produk yang tidak ada di pasaran untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Sebagai contoh, jika hari ini saya menunggang kuda untuk sampai kemari, tetapi esok atau lusa saya memandu pacuan 4 roda untuk sampai ke destinasi. Justifikasi ringkas daripada takrifan tersebut bahawa inovasi dan kreativiti merupakan satu asas yang menjadi dasar kemajuan sesuatu negara. Sidang Dewan sekalian, di dalam pidato ini saya singkat dengan mengutarakan hujah saya yang pertama, inovasi dan kreativiti pemangkin kepintaran luar biasa manusia. Sedarkah sidang Dewan sekalian bahawa melalui inovasi dan kreativiti telah meningkatkan ketamadunan manusia. Sebagai contoh, saya membawa anda semua untuk terbang bersama saya ke sebuah negara Gah di Asia, iaitu Jepun. Selepas kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jepun telah muncul sebagai sebuah negara yang kaya dengan penghasilan produk-produk yang kreatif. Antaranya adalah pacuan 4 roda Honda dan yang terbaru adalah motosikal Super Club C100 yang ternyata mampu menjimatkan penggunaan tenaga dan lebih baik daripada motosikal yang sedia ada di pasaran. Dr. Mahathir Mohamad sendiri pernah mencetuskan idea dasar pandang ke timur, yakni dasar pandang ke negara Jepun. Hal ini demikian untuk menyeru seluruh rakyat Malaysia mengambil iktibar dan inisiatif dengan melakukan inovasi dan kreativiti produk-produk yang kita ada untuk dipasarkan di luar negara. Sidang Dewan sekalian beralih kepada hujah saya yang kedua, inovasi dan kreativiti meningkatkan produktiviti. Sedarkah sidang Dewan sekalian, inovasi dan kreativiti telah meningkatkan pengeluaran produk kita yang sedia ada. Persoalannya, mengapa? Mengapa? Why? Weshma? Yeah, di sini saya perincikan dengan membawa bukti. Sekali lagi, saya bawa anda semua untuk bersama-sama saya untuk mengintai semula ke negara Jepun. Di negara Jepun, berbagai produk yang sedia ada telah diperkenalkan untuk kegunaan dan kemajuan negara tersebut. Kesan daripada itu, kita dapat melihat Jepun telah bangun dan maju untuk mengeluarkan produk-produk yang ada, dan di
pada masa yang sama meningkatkan produk pengeluaran mereka. Sidang Dewan sekalian, tegakkan dada, lapangkan lidah. Ujar saya yang ketiga, meningkatkan daya saing ke peringkat yang optimum. Sedarkah sidang Dewan sekalian bahawa melalui inovasi dan kreativiti dalam perdagangan telah mencetuskan idea daripada pelbagai pihak di seluruh negara. Sebagai contoh, pada tahun 1965, negara Jepun telah mengadakan pertandingan awal untuk memberi peluang kepada pengusaha-pengusaha kereta di negara sana untuk mempertingkatkan pengeluaran. Secara umumnya, dua buah syarikat yang tidak asing di negara kita, iaitu Honda dan Mitsubishi, pada masa tersebut, mereka telah bersaing secara sengit untuk meningkatkan pengeluaran kereta mereka. Honda telah mengeluarkan sebanyak 350 buah model kereta dalam masa setahun, manakala Mitsubishi telah mengeluarkan 200 buah model kereta dalam masa tersebut. Justifikasi itu, kita dapat melihat bahawa Jepun telah membangun dan terkenal di seantero dunia. Sidang Dewan sekalian, ujar saya yang keempat di bawah lembayung kata, keuntungan maksimum, sumber minimum. Berdasarkan daripada ujar saya tersebut, kita dapat melihat bahawa Malaysia telah menggunakan sumber yang sedia ada untuk digunakan dan dipertingkatkan dari masa ke semasa. Sidang Dewan sekalian, nampaknya masa mencemburui saya. Secara tuntasnya, jelaslah bahawa inovasi dan kreativiti merupakan asas dalam kemajuan sesuatu negara. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.